Okay, baiklah. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menyediakan RPH dengan menggunakan sistem one click RPS. Jadi pertama sekali saya akan bagi contoh bagaimana kita nak sediakan RPH untuk semester kedua. Okay. Untuk sediakan RPH, kita klik pada bahagian sheet persediaan semester kedua. Interface dia warna macam ni. Okey, jadi yang ini sepatutnya kosong lah cikgu. Yang ini dia dah ada. Jadi kita nak ambil tajuk yang mana, biasa kita kena type sendiri kan. Yang ni nak type sendiri pun boleh juga. Tapi bila nak gunakan data sedia ada, cikgu klik pada bahagian S2 di sebelah dia ni. Ini adalah data. Data yang ada lah. Katakanlah hari ini kita nak mengajar tajuk, jadi tajuk katakanlah penelitian global ke, kita tengok rukun negara. Rukun negara ni kod dia di hujung ni cikgu, 58. Jadi cikgu ingat kod inilah kita nak ambil tajuk ini, kod dia 58. Jadi cikgu balik kepada sheet persediaan S2, cikgu tukar saja, cari kod 58 tu di sini. Setelah itu cikgu update data cikgu, klik, dia akan salin semula semua yang ada lah dekat sana. Jadi dah berjaya disalin. Ini kita punya RPH. Jadi cikgu betulkan masa, tarikh di sini, boleh klik mana-mana kita nak. Kemudian kelas kita, tentukan kelas mana kita nak ajar. Kemudian masa, ini type sendiri lah juga, 60 minit, 80 minit, 90 minit. Yang ini dia automatik, cikgu tak perlu kacau lah. Begitu juga dengan jadual waktu, dia sudah dihubungkan pada setup, bahagian setup ini. Jadual cikgu ada di sini, jadi dia tahu kalau cikgu masuk student cikgu 20, cikgu punya pelajar 20 orang lah. Okey, jadi kalau cikgu nak ubah bahagian ni boleh saja cikgu. Contohnya cikgu tak nak yang ni, cikgu nak 3 saja. Cikgu klik saja dekat sini, bahagian warna hijau ni, kemudian cikgu delete. Jangan buang row dari cikgu, cikgu delete saja. Delete macam tu tak apa. Tekan butang delete. Okey, kemudian cikgu juga boleh cek, tengok masa yang cikgu bagi tu dia mencukupi sebab 80 minit. Andai kata di sini kita tukar, katakanlah kita bagi dia 60 minit contoh. Tengok, dia dah bagi tahu kita terlebih masa 20 minit. Jadi masa tu di mana kita nak set, di bahagian sini. Jadi kita boleh tukar masa tu lah, sama ada manual. Kalau dia kata terlebih 20 minit, maksudnya contoh yang ni, kita boleh type saya terus 20, kita kurangkan 20, kemudian enter, dia dah cukup. Dia dah boleh kesan. Ataupun kita boleh guna set data yang kita dah sediakan. Contoh kita tukar balik 80 minit di sini, enter, dia terkurang masa. Jadi kita pakai masa yang dah disediakan ini, set 1. Jadi masa ni di mana kita boleh rujuk kepada bahagian setup lah. Masa kita di bahagian sini. Kalau set 1 80 minit, ini configuration masa dia lah. 3, 4. Jadi cikgu boleh tukar masa tu di sini ikut keperluan cikgu lah. Macam sekarang ni kalau 80 minit, mungkin kita nak guna set masa 4. Jadi kita pergi ke sini, kita tukar saja ni. Sebab kita kata tadi 80. Jadi kita tukar, ambil set masa 4, kemudian kita set masa, klik dekat set masa. Dia akan salin masa cikgu tu. Tunggu, dia akan salin. Tengok, dah mencukupi. Jadi dia salin semua masa tu. Okey, bila semua sudah siap, jadi cikgu nak simpan data tu nanti. Data cikgu buat ini, ni rukun negara cikgu. Dia akan disimpan di bahagian data ni cikgu. Sekarang kita ada 7, sepatutnya bila kita tekan simpan, dia akan jadi 8. Data barulah di sini. Okey, jadi kita tengok di sini, cikgu tekan saja simpan data.
Tunggu sekejap. Dia kata dah simpan. Okey lah. Tekan okey. Kemudian kita tengok data tu di sini. Dah masuk dah. Nombor 8. Malaysia negara maju. Sampai ke ujung lah. Okey. Ini bila kita dah siap kita punya data, baru kita nak simpan kita punya file tu untuk dihantar lah. Jadi kita klik pada RPH seminggu. Seminggu dia kosong. Jadi kita tengok pada bahagian data ni, klik pada data. Kita ada nombor 1, 2, 3 sampailah panjang nanti kan. Banyak. Jadi katakanlah kita nak simpan dah hantar RPH nombor 1, 2, 3, 4. 4 RPH kita nak hantar. Jadi kita pergi ke bahagian ini. Kita masukkan saja kod mana RPH yang kita nak hantar tu. Contohnya nombor 1. Katakanlah kita nak hantar 4. 3. Kemudian 4. Kita nak pakai 4 saja. Jadi tengok dia dah check masa untuk cikgu memang mencukupi. Okey, yang lain tu tak apalah sebab dia kosong. Jadi RPH mana tu yang kita nak hantar, dia akan keluar di sini. Jadi kita boleh tengok di sini. Ini yang bakal kita hantar lah. Refleksi dia masih kosong sebab RPH. Okey, cikgu tengok dia dah siap. Ni 4, yang keempat sebab kita hantar 4. Yang kelima tak ada. Sebab masih kosong. Okey, ini adalah RPH yang kita nak hantar tu. Okey. Selepas itu, sebelum cikgu hantar, cikgu pastikan dulu betul lah minggu ke berapa. Jadi kalau contoh kita nak tukar dia jadi minggu ke 17, katakanlah minggu 17, klik minggu 17. Yang pertama dia dekat sini pun RPH dengan refleksi. Nanti kita akan tengok bagaimana pula nak buat refleksi. Yang ini pastikan RPH sebab RPH ni dia tidak ada refleksi, kosong. Okey. Bila kita dah generate seperti itu, sekarang kita nak hantar dia. Cikgu save 4 lah sebab ada 4 RPH. Jadi kita klik saja save 4 RPH ini. Kemudian dia akan simpan lah RPH kita ke dalam folder kita. Folder itu ikut nama cikgu lah yang di sini. Ikut nama cikgu. Dia akan masuk ke dalam drive cikgu. Drive di mana cikgu login itu. Kalau pakai delima. Yang ni dah. Dia kata dah simpan. Kemudian cikgu tekan OK. OK. Habis. Untuk kali pertama cikgu tekan inilah. Butang kosong ni. Ini sekali saja cikgu. Kali pertama cikgu buat. Lepas itu tak payah tekan. Sebab yang ini sebenarnya dia buat cikgu punya folder. Mula-mula cikgu tak ada folder lagi. Jadi nak buka folder cikgu, file tu tadi, cikgu klik dekat folder ni, dia akan keluar seperti ni. Ada nama, cikgu klik dekat nama tu. Klik, nama tu dia akan bawa ke folder. Ni contoh. Kan tadi minggu ke-17, dia akan buat nama cikgu, subjek cikgu ajar, minggu ke-17 RPH. Jadi cikgu nak tahu, cikgu klik sajalah PDF. Dia akan jadi seperti ini. Ada nama muka depan cikgu, kemudian RPH cikgu. Ni ada minggu ke berapa? Minggu 17 kosong lah. 2, 3, 4. Jadi ada 4 RPH. Kalau cikgu hantar 8 lah. Jadi yang ni cikgu boleh, dah siap ni cikgu boleh download ke drive ke PC cikgu ataupun boleh terus hantar kepada pentadbir lah untuk penghantaran RPH kita. Jadi itu saya cikgu. Sekejap nak buat berapa tak sampai berapa minit pun bila cikgu dah cakap nanti untuk buat. Jadi data tu dia dah ada cikgu dekat sini. Tinggal pilih saja data. Jadi banyak. Kalau ni senang, ada dekat sini, semua ada. Jadi ini cara kita nak sediakan RPH dengan menggunakan sistem one click RPH. Kemudian kita akan tengok pula nanti bagaimana cara untuk buat refleksi pula. Okey, sekian, terima kasih.